Okey gang, sabar projek Wira Geran aku ni. So yang lepas aku dah settle pasal segala sistem penejukan enjin Wira Geran ni, siap dah taruh coolant dah. Sudah tiba masanya aku nak hidupkan Wira ni. Tapi sebelum tu, aku nak cerita sikit. Buat yang tak tahu, Wira Geran ni ada problem yang telah diturunkan oleh owner yang lepas kepada aku. Iaitu bila buka je kunci, kipas radiator tu terus berjalan. Owner yang lepas dia buat kipas radiator direct. Dia buat dekat sini soket radiator sensor dia taruh wire kecil ni untuk buat direct. Mungkin sebab sensor ni yang dah rosak kot. Jadi buat direct ni kan memang menyebabkan bateri kadang-kadang habis. Lepas tu Wira Geran ni termostat tak ada geng. So aku dah pasang termostat baru dan juga sensor yang baru. Jadi memang menjadi misi aku nak buat Wira ni jadi macam asal balik, kipas auto. Tapi sebelum tu nasib baik aku ingat pasang semula soket kipas ni. So jom start enjin. Bismillah. Alamak, tak ada respon geng. Haya, ni mesti sebab bateri habis ni. Nasib baiklah ada power bank. Okey geng, bismillah. Alright, mantap. Jadi bermulalah sesi aku menggelabah. Aku tengok temperature dekat dalam. Okey, masih lagi sejuk. Aku punya menggelabah tu sampai phone pun jatuh. Lepas tu tengok dalam balik. Okey, dah naik sikit. Aku try rasa suhu enjin dan tengok coolant. Masih lagi putih air dia. So aku tengok balik dekat dalam. Okey, dah separuh dah. Aku try rasa suhu hose atas ni. Masih lagi sejuk. Tapi dekat bawah dah panas dah geng. Tapi kipas masih tak berjalan. Alamak, time ni aku seram. Jadi ketak kipas dan termostat ni. Okey, suhu dalam masih lagi okey, tak over. Lepas tu aku check balik suhu hose atas. Okey, dia dah start rasa panas geng. Bawah pun sama panas. Maknanya air kat dalam ni dah berputar geng. Okey, ni petanda baik. Tapi kipas masih tak berpusing. Suhu dalam masih lagi okey. Semua cun lagi. Lepas tu aku tengok dekat coolant. Dia dah bertukar hijau geng. Dan makin surut. Maknanya dia dah mengalir dah. Aku isi air sikit. Alright, hose dia ni betul-betul rasa panas dah. Maknanya air dah mengalir berpusing. Termostat tu menjadi geng. Mantap. Tapi kipas masih tak jalan. So aku tengok dalam, temperature masih lagi okey. Dan bila aku keluar je geng, kipas radiator dah berjalan geng. Yes akhirnya. Aku berjaya geng. Buat kipas jadi automatik balik. Memang puas hati. Selepas tu aku isi coolant selebihnya dekat dalam spare tank ni. Akhirnya geng, menjadi juga. Tapi dia tak bagi gembira cepat sangat geng. Tiba-tiba datang masalah lain. Alright, cuba korang dengar bunyi ni. Okey, korang dengar tak bunyi macam helikopter tu? Aku suspect macam bearing lah. Bunyi datang dari arah puli ataupun kompresor. So aku try lah buka. Okey, puli ni dia ada goyang sikit lah. Lepas tu putaran dia kan agak ketat sikit. Korang rasa okey ke tak ni? Lepas tu aku check dekat kompresor. Dia punya bergoyang tu memang teruk weh. Aku tak tahu sangat bab kompresor ni. Adakah kompresor ni memang macam ni? Ataupun bearing dia dah out ataupun macam mana? Korang yang lebih tahu cuba komen sikit geng. Apa masalahnya ni geng? Aduh. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.